Di Terengganu, fenomena ombak besar pada musim tengkujuh menyebabkan sebuah telaga berusia 52 tahun timbul ke permukaan akibat hakisan di pantai Kampung Tanjung dekat Kuala Neros. Kejadian menyebabkan 7 daripada 15 gelung simen perigi terdedah hingga menjadi tarikan kepada orang ramai. Menurut penduduk, baki 8 gelung simen atau kerek lagi masih tertanam dalam tanah. Keadaan perigi yang menjadi seperti menara setinggi 3 meter mencuri perhatian dan ramai berkunjung ke pantai berkenaan untuk melihat keadaan hakisan yang berlaku. Jarak perigi sebelum ini kira-kira 100 meter dari pantai, namun kini sudah berhampiran pantai dan menunggu masa untuk roboh. Telaga dibina pada tahun 1973 ketika itu menjadi sumber air utama penduduk setempat. Struktur binaan lama itu menggunakan batu sungai berbeza dengan binaan telaga masa kini yang kebanyakannya menggunakan simen. Sebelum kejadian hakisan, satu kerek perigi kelihatan di permukaan tanah dan masih digunakan penduduk setempat. Perubahan berlaku dengan cepat sejak sekitar 2 bulan lalu.